Saya perhatikan banyak di syurga masjid lepas mayang fardu imam orang awam berubah tempat solat sunat. Mengapa? Misalnya mereka tak solat saja tempat tadi. Apakah memang ada hadis menjelaskan isu ini? Tak. Arab boleh jelaskan hukumnya. Perbuatan tersebut tidak wajib. Bergerak sedikit untuk apa? Untuk solat. Dia bergerak ketika duduk dalam masjid ini ada dua ketika. Pertama, ketika selesai semayang fardu, nak semayang sunat. Kalau lepas semayang fardu, tambah dah semayang sunat, dak sunat bergerak-gerak. Duduk situ saja berzikir. Bang. Tetapi kalau kita nak semayang sunat, datang perintah, sunat beralih tempat sedikit, bukan banyak. Bukan perlu setengah kilo ngundur belakang. Sikit sejekal, tak apa dah. Apa tujuan? Kerana Nabi kata setiap tempat yang kamu sujud akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi tadi mu sujud dah sini kat tisu ni. Mu semayang sunat, mu sujud kat ni pula. Dua tempat menjadi saksi. Esok mu sujud kat ni pula. Tiga tempat menjadi saksi. Dah kalau sujud kat tula juga harus. Dia tak beralih nak semayang sunat, dia semayang dekat fardu tu juga harus. Dia pergi pindah supaya banyak tempat jadi saksi sunat. Faham lagi? Tu kali tu pertama kes di mana sunat beralih tempat. Yang kedua, iza na'asa ahadukum fil masjidi wal imamu yaktubu. Nampak? Faltahawal, maka hendaklah kamu berpindah. Bila kamu mengantuk, duduk dalam sejid, imam sedang baca khutbah, hendaklah kamu beralih. Beralih di situ maksudnya gerakkan, berdiri, duduk kat ni sikit, bangun duduk depan sikit, bangun ngundur belakang sikit. Tujuan apa? Supaya hilang mengantuk. Itu tujuan hilang mengantuk. Hak tadi supaya banyak tempat kita sujud. Faham lagi? Ada beza tak? Tapi dua itulah popular dalam kitab-kitab hadis, dia suruh kita beralih.